Label-label Rambayung, sumpah tak bohong, memang serius. Masakan macam ni, aku rindu mak aku kat kampung. Tobat sekejap. Tak rejak. Disebabkan hari tu kita dah janji nak buat lagi kenduri kalau budak part time masuk kan. So hari ni kita nak tunaikan janji tu. Saya sebenarnya mati-mati ingatkan dah tak jadi sebab masing-masing memang busy sangat bulan puasa ni. Tapi ada geng-geng intern ni cakap jangan risau, mereka boleh tolong juga sedikit sebanyak asalkan kenduri ni berlangsung juga. Nak dijadikan rezeki, dapat juga kita buat kenduri untuk kali ni. Tahu tak, nak masak ni cepat je tau. Tapi waktu nak kupas bawang, blend bawang tu yang lambat. So saya order BB Express ni. Saya tak sangka ada orang jual juga benda ni, memang memudahkan sangat kerja dekat dapur, especially kalau busy macam ni. Dia dah siap kisang and tumiskan siap tau. So dah tak perlu nak tunggu cili tu masak baru nak boleh masukkan lauk, kau dah tak perlu. Memang cepat sangat kerja. Nanti saya tag akaun BB Express tu dekat bawah. So kalau hampa nak juga boleh lah kan beli kat situ. Untuk kenduri kali ni saya buat 6 menu tau. So menu-menu ni berasaskan masakan kampung macam tu lah. Tadi kita dah siapkan menu first kita, which is siakap sos Thai. Now kita nak buat pula masak lemak ayam cili api and ayam kicap ala-ala 3 budak gemuk gitu. Semua resepi ni saya tengok dekat TikTok je. Cuma ingredient tu kita kena measure sendiri je, ikut kita punya kuantiti masakan nak buat banyak mana. Lepas tu ada seorang ni request nak udang sambal petai sebab nak mengobat rindu tok dekat kampung tu. So kita buatkan juga. Lepas tu kita buat telur dadar sikit, and untuk sayur kita buat kubis masak lemak, and dah siap lah kita punya menu-menu untuk berbuka bersama. Gigih budak-budak intern yang kat laut. Tengoklah tu hasil dia. Ayam masak lemak cili api, masak lemak kubis, siakap sos Thai, ayam masak kicap and udang sambal petai. Saya dah siap masak. Untuk ayam saya serahkan 100% untuk depa. So depa buat zepel chrysanthemum lychee, Masya Allah super refreshing and sedap sangat. Alhamdulillah jadi juga kita punya kenduri untuk kali ni. Tapi jangan pelik kalau kita tak berbuka dekat rumah dah, sebab kita memang busy sangat-sangat sampai tak sempat balik rumah, and kita terpaksa bawa bekal and berbuka dekat tempat kerja. So jom kita makan dulu and kita tengok reaction masing-masing macam mana pula. Jamak ni label-label Rambayung, sumpah tak bohong, memang serius. Rambayung dia label. Masak jamak memang kau ketik kubur. Tobat sekejap. Sekarang Amin, bagi lalu asap lah. Tolong bagi lalu asap. Bagi Carol Nopalas buat dulu. Wah. Lepas bulan puasa, masak tak dulu asal memang sedap. Sampai rindu tok. Sampai rindu tok. Nak balik kat orang tok ni. Masterpiece. So tu je untuk kali ni. Dah takut dah nak janji apa-apa. Tapi kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan buat lagi kenduri macam ni.